Persatuan Bola Sepak Malaysia akan membuat laporan polis dalam masa terdekat bagi mengesan dalang di sebalik isu pemalsuan dokumen membabitkan pemain warisan Harimau Malaya. Pemangku Presiden FAM, Datuk Muhammad Yusof Mahadi berkata, langkah itu diambil susulan show yang dikemukakan oleh Jawatankuasa Siasatan Bebas, RIC, dalam laporan penuh mereka. Menurutnya, laporan polis itu penting bagi membolehkan pihak berkuasa menjalankan siasatan secara menyeluruh untuk mencari individu yang bertanggungjawab melakukan pemalsuan tersebut. Terdahulu, RIC yang dipengerusikan oleh bekas Ketua Hakim Negara, Tun Mat Raus Sharif menyarankan Badan Induk Bola Sepak Negara itu segera membuat laporan polis selepas gagal mengenal pasti individu yang bertanggungjawab dalam kes membabitkan 7 pemain warisan Harimau Malaya. Rumusan itu dibuat selepas RIC menamatkan siasatan terperinci dan membentangkan laporan setebal 59 muka surat berhubung kontroversi berkenaan. Jawatankuasa tersebut mendedahkan mereka tidak dapat menentukan secara muktamad pihak yang memalsukan dokumen kerana beberapa kekangan utama, termasuk kegagalan notari awam memberikan kerjasama serta ketidakmampuan mengesan ejen kepada 7 pemain terbabit walaupun usaha munasabah telah dilakukan.